Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfar Qayyum. Dan saya Adi Nafal. Kami berdua merupakan wartawan Biomedia Production. Pada hari ini, kami bersiaran secara langsung di Dewan Ar-Razi sempena Majlis Restu Ilmu Tingkatan 5 pada tahun 2025. Jika anda lihat di belakang kami, majlis ini berjalan dengan amat lancar dan penuh rasa hormat. Para guru pula bersedia menyampaikan pesanan terakhir yang penuh kasih dan harapan. Saya sendiri terasa aura Tingkatan 5 yang cukup semangat pada hari ini. Dan bersama dengan saya sekarang, calon SPM Tingkatan 5 SMK Lepas. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Nurul Syazana binti Karunaha. Saya daripada kelas 5 Sarjana. Okey, saya Ria Wafri Barusyidi pada kelas 5 Sarjana. Saya nak tanya satu soalan. Boleh kongsikan sedikit perasaan anda menjelang SPM? Okey, pasal perasaan menjelang SPM ni apa kita rasa? Okay, first of course kita rasa sedih sebab dah nak habis sekolah. And then excited sebab kita dalam proses yang kita tengah menuju ke garisan penamat sebenarnya. Lepas tu perasaan happy lah sebab kita dah nak habis sekolah. And then pasal struggle waktu SPM ni banyak sebenarnya kan. Betul. Tapi itulah, tapi apa kata yang perasaan yang kata yang sedih tu memang ada. Tapi ini bukan garisan penamat. Yang ni adalah garisan peluang kita nak langkah ke step yang lagi tinggi, itu alam pekerjaan kan. Yang alam dewasa ni yang kita perlukan untuk kita survive nanti. Kalau nanti apa-apa kan, contoh kita rasa yang ni dah penamat bagi kita, itu silap. Padahal ada lagi jalanan yang lagi jauh lagi, yang lagi struggle lagi kita akan lalui. Ya, betul. So untuk SPM ni insyaAllah kami dah try usaha yang terbaik. InsyaAllah dapat membuahkan lagi hasil sebagaimana dengan usaha kami, setimpal dengan usaha kami. So itu saja. Teruskan usaha. Ingat, usaha, doa dan tawakal. Baiklah, itu saja, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri liputan ini, kami mengucapkan selamat maju jaya bagi Tingkatan 5 SMK Lepas untuk menghadapi SPM yang akan datang. Semoga Majlis Restu Ilmu kali ini menjadi pembakar semangat dan pemakin kejayaan. Ingat, usaha, doa dan tawakal. Sekian dari kami, anggota TVPSS kembali ke studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam liputan akan datang.